satu hari saya jumpa Datuk Najib. Ni saya dah cerita dulu. Saya kata pada Datuk Najib, kalau kita nak buat penyatuan nasional, kita kena satukan golongan yang majoriti dulu. Di mana-mana negara pun tak masuk akal kalau kita nak menyatukan negara, kita satukan yang kecil-kecil, tak masuk akal, kita kena satu yang besar. So dua parti yang besar pada ketika itu ialah UMNO dan PAS. So saya kata awal-awal kita kena bagi reach out pada orang PAS. Masa itu 2014, kita baru menang pilihan raya masa itu. Datuk Najib kata okey. Dan 2014 kalau tuan-tuan ingat ada banjir besar di Kelantan, ingat? So dekat situ ada opportunity, diarahnya saya pergi untuk buat operasi di banjir besar di situ. Dan pada ketika itu kita bekerjasama dengan unit amal PAS 2014, 10 tahun lepas tuan-tuan, untuk membina banyak rumah-rumah mangsa-mangsa banjir. So unit amal PAS masa itu di Terengganu. Tuan-tuan boleh tanya unit amal PAS di Terengganu, mereka ada banyak bekerjasama dengan saya lah pada ketika itu. Minggu pertama saya datang situ, dia pakai baju warna ni lah, unit amal. So lepas itu saya kata, saya ada dekat situ. Kalau saya masuk situ, orang UMNO pun tengok. So boleh tak kita tukar baju lain? Sebab saya ada, nanti takut sensitif. Masa itu kita belum lagi. Dan lepas itu kita buatkan t-shirt lah masa itu. Dan kita tubuhkan NGO. NGO masa itu Sukarelawan Malaysia. Saya jadi pengerusi. Timbalan saya orang PAS. So itulah kerjasama saya masa itu sejak daripada tahun 2014. Lepas tu berterusan sampai Muafakat Nasional. Apabila Muafakat Nasional masa ketika itu dan masa kita kalah masa PRU 14 tuan-tuan, tahun 2018 saya telah tulis buku. Buku saya bertajuk Hala 7 Orang Melayu dan UMNO Pasca 9 Mei tahun 2018. Dan dalam buku saya cakap dua perkara. Nombor satu adalah sama yang saya cakap tadi. Kita kena satukan balik orang-orang Melayu Islam. So ke arah Muafakat Nasional. Yang kedua saya sebut pasal Akta Pendanaan Politik masa itu. Dan later on saya sebut pasal Akta Lompat Parti. Sekarang Akta Lompat Parti menjadi kenyataan, tapi Akta Pendanaan Politik masih belum menjadi kenyataan. Sebab saya cakap punca rasuah dekat Malaysia ni adalah kebanyakannya dari pendanaan politik. Saya kata. So sebab itu, tapi sampai sekarang, itu hari dalam satu majlis dengan Teresa Kok. Berapa tahun lepas, selepas PH menjadi kerajaan, saya tanya dia. Saya kata apa jadi dengan Akta Pendanaan Politik ini? Yang sekarang ini kita nak bincang pasal tata kelola, tata kelaut ni tuan-tuan. So dia kata dia bincang, lepas tu it fizzles out. Fizzles out tak jadi apa, dia kata. So saya nak tanya sekali lagi kepada PH yang jadi kerajaan sekarang, apa jadi kepada janji-janji mereka untuk Akta Pendanaan Politik itu tersebut tuan-tuan. Dan sebelum kita bincang lagi, kita kupas lagi berkenaan dengan tata kelola ini, saya juga nak sebut pasal tadi Encik Nazir cakap saya memang tak ada apa jawatan tuan-tuan. Tadi dalam poster ada sebut saya mantan ahli majlis tertinggi UMNO. Kalau awak taruh macam itu, nanti ramai orang, ada bukan ramai lah, ada setengah pemimpin UMNO dekat atas tu nanti dia koyak tuan-tuan. So saya memang mantan ahli majlis tertinggi UMNO. Saya bertanding, saya menang. In fact masa saya bertanding, saya menang, undi saya lebih tinggi daripada undi Zahid Hamidi. Betul. 2018 saya bertanding. Mereka tak bagi saya bertanding. Dia kata esok tak payah bertanding lah. Esok nanti Presiden lantik balik. Tapi saya kata tak sedap lah. Kalau saya tak bertanding, dalam politik kita kena bertanding. Saya kata. Dia kata lepas itu saya serah semula jawatan Ketua Penerangan. Dia orang banyak menipu pada ramai lah. Dia kata, oh saya kritik sebab saya tak jadi Ketua Penerangan lah nak jawatan. Saya yang serah semula jawatan Ketua Penerangan itu. Dalam WhatsApp group dan dalam kepada majlis tertinggi. Sebab saya nak bertanding. Dan bila saya bertanding, saya menang. Saya dapat 43,000 undi perwakilan antara yang tertinggi undi popular saya. Setiap satu perwakilan mewakili
50 ahli UMNO. Macam itu. Tak salah saya 2018, Zahid Hamidi bertanding, dia dapat berapa undi? Belas je. So saya mungkin dapat undi 2 kali ganda lebih tinggi daripada Zahid. Masa saya bertanding Shah Alam pun, betul lah saya kalah. Itu tempat kedua terburuk buat UMNO di Malaysia, tuan-tuan. Zahid hantar saya di Shah Alam bukan untuk menang. Dia hantar saya Shah Alam untuk... Sebab kalau tuan-tuan tak percaya, bacalah surat khabar 2 minggu sebelum pilihan raya. Apa penganalisa cakap dalam surat khabar? Free Malaysia Today, Malaysia Mail, NST, saya. Dia kata kenapa hantar Hisham Jalil kat situ untuk dikorbankan? Sebab di situ adalah tempat kedua terhitam buat UMNO satu Malaysia. Saya nak tanya tuan-tuan, di manakah tempat pertama terhitam buat UMNO satu Malaysia, tuan-tuan? Di Gombak. Di Gombak. Pada ketika itu, tempat pertama terhitam buat UMNO adalah di Gombak. Tempat kedua adalah di Shah Alam. Masa itu ditawarkan sebelum saya pergi Shah Alam, ditawarkan kepada 3-4 orang yang lain untuk bertanding di Shah Alam, betul? Saksi hidup ada kat sini. Saya dengar cerita mula-mula ditawarkan kepada siapa, Dan? Ashraf Wajdi tak mahu. Mungkin takut. Ashraf boleh sahkan. Kedua ditawarkan tak salah saya pada Tengku Zafrul ke apa. Tengku Zafrul boleh sahkan lah. Kalau betul ke tak betul ni saya dengar cerita dia pun tak nak. Ditawarkan kepada KJ pun tak nak. Last sekali pergi Sungai Buloh. Last sekali dia bagi saya. Saya pun tak apalah. Saya ikut arahan lah. Saya pergi kat sana. Ada orang seminggu sebelum saya pergi bertanding. Dia cakap apa? Dia kata awak dapat kawasan mana? Saya kata P108 Shah Alam. Dia kata tak apalah, awak pergi sana, awak pergi dekat SPR, awak sign aja borang tu, lepas tu awak buat macam ni. Ambil doa. Tak ada tengkuk or something. Tapi tuan-tuan tak apalah. Kita pergi aje lah ya. Itu asam garam lah. Kita tak boleh nak pilih-pilih kawasan dekat situ. Dan memang betul, saya tak ada jawatan sekarang. Dulu masa lepas PRU18 pun kita bertanding, kita berjuang. Kita tak ada apa-apa jawatan. Dan sebenarnya kalau saya nak jawatan, saya bertanding dan menang. Majlis tertinggi, bukan senang tuan-tuan. Nak menang majlis tertinggi UMNO. Kalau saya nak jawatan dalam kerajaan, apa yang saya buat masa saya menang tuan-tuan? Saya jilat aja lah. Tapi saya tak jilat. Ada orang, dia korbankan dia punya prinsip. Dia korbankan dia punya perjuangan, tuan-tuan. Dia jilat aja lah. Dia tak kira lah sampai dia cium mulut, tuan-tuan. Saya tak boleh macam tu. Kalau kita ni nak jawatan lah. Tapi jangan sampai menjilat dan korbankan pendirian kita, betul? Ini menjilat, tuan-tuan. Dia menjilat pula dengan orang yang dulu mengata ada. Tadi saya dapat WhatsApp separuh daripada akar-akar umbi UMNO original punya. Separuh lagi daripada orang-orang AMDAP. UMNO sekarang ada 2, tuan-tuan. Satu akar umbi original. Yang ramai yang WhatsApp saya bila saya float aja, hantar WhatsApp kepada mereka, kata saya ada ceramah dengan PAS pada malam ini. Yang akar umbi UMNO original ni semua hantar mesej pada saya macam ni, tuan-tuan. Semua bagus, terbaik. Sebab mereka serasi dengan PAS, betul. Masa Muafakat Nasional dulu, ingat. Tapi yang AMDAP ini semua cakap macam mana? Dia hantar mesej. Dia kata buat apa pergi ceramah dengan orang PAS ni? Orang PAS dulu banyak kutuk UMNO, banyak kutuk kita. Saya pun jawab. Saya kata, kita pun banyak kutuk orang PAS juga dulu. So, biasalah. Awak kutuk dia kutuk kita dalam politik. Tapi kita sama-sama, tuan-tuan. Boleh lagi, masih boleh serasi macam adik-beradik bergaduh-gaduh. Tapi lama-lama cari-cari bulu ayam, boleh sambung. Tapi sebenarnya, siapa yang mengutuk UMNO, yang mengutuk kita, saya beritahu dia orang ni. Yang mengutuk UMNO lebih teruk dulu. Siapa yang cakap sebelum PRU14, apabila mereka menang pilihan raya PRU14, mereka akan masukkan Zahid Hamidi dalam penjara. Siapa yang cakap, tuan-tuan? Siapa cakap?
DAP yang hari ni Zahid Hamidi yang orang DAP nak masukkan penjara ni sekarang duduk macam ni tuan-tuan, duduk cium. Zahid esok dia koyak lah. Zahid dia memang, kalau saya sebut je nama dia akan koyak tuan-tuan. Bila setiap kali saya buat statement, dia akan hantar 3-4 orang ahli majlis tertinggi untuk balon saya balik. So, orang lain buat statement, tak kisah. Bila saya buat statement, 3-4 orang majlis tertinggi akan keluar statement esok. Tuan-tuan tengoklah. Dia sendiri akan buat ke tak buat, saya tak tahulah Syed Hamidi. Macam itu hari. Tadi pun ada cerita. Tiba-tiba tak semena-mena ada ahli majlis tertinggi UMNO buat kenyataan, dia kata nak terima balik orang-orang yang dipecat digantung. Okey, saya faham mana datang benda ni. Sebab pada ketika itu dan sekarang ni UMNO tengah buat mesyuarat cawangan. Daripada akar umbi, maka usul-usul daripada akar umbi kata kita kena tarik, kenapalah kita buang diorang ini. Yang orang-orang yang UMNO buang, orang-orang yang UMNO pecat ni, mereka ini bila keluar, banyak dia punya pengikut-pengikut. Tapi yang duduk-duduk dalam AMDAP ini, bila mereka buat live, tiba-tiba sendu. Kenapa? Sebab tu saya cakap, saya malas nak layan orang-orang dalam AMDAP ni punya live. Kan kalau layan, tiba-tiba setiap kali dia ada seorang itu, saya tak mau sebut nama dia. Tuan-tuan pun tahu siapa. Ada kerja dia menjilat dia tuan-tuan. Dia menjilat lendir sampai berlendir kepala otak ni. Tak tahulah tuan-tuan. Kalau saya sebut nama nanti dia punya dada tinggi. Dia saya dah tahu lah strategi dia. Dia live dia, kalau tengok sekali live dalam Facebook adalah 150 orang tengok macam itu. Tapi kalau dia nak naikkan live dia, jadi live view tu jadi 1000, ada letak nama saya kat situ. Isyam Jalil begini. Terus naik. Sebab nanti adalah puak-puak yang Madanon ni akan backing dia dekat situ tuan-tuan. Sebab tu saya malas nak layan sangat. Tapi inilah cerita dia, mereka ni tuan-tuan. Itu yang dia buat. Balik-balik dia ini adalah orang-orang yang cuba untuk menghalang kita punya penyatuan tuan-tuan. Dulu tuan-tuan ingat 50 tahun lepas. 50 tahun lepas, arwah Tun Razak cakap apa? Arwah Tun Razak cakap, jika apa-apa jadi pada UMNO, PAS-lah yang menjadi harapan orang-orang Melayu. So hari ini memang sesuatu telah terjadi kepada UMNO, tuan-tuan. UMNO yang original itu nak dengan DAP ke nak dengan kita ni dekat sini? Dia nak dengan kita. Sebab itu hari di Kuala Kubu Baru, tuan-tuan dapat 10,000 undi. Mereka menang juga. Pasal apa? Sebab orang UMNO tak keluar, tuan-tuan. Ada satu penganalisa cakap, dia kata sokongan Melayu kepada PHBN di Kuala Kubu Baru telah meningkat kepada 40%. Dia kata. Saya cakap kepala otak dia. Tuan-tuan. Ini penganalisa otak dia kepala lutut. Sebab saya cakap macam mana pula sokongan Melayu dapat 40% dekat situ. Kalau sokongan Melayu 40% di Kuala Kubu Baru, mustahil awak dapat 10,000 undi. Mustahil. Dia orang ni matematik dia tak kira betul-betul tuan-tuan. Itu pasal saya cakap tuan-tuan. So itulah dia. Pasal cerita yang yang dia kata dia nak suruh orang UMNO masuk balik. Lepas itu wartawan pun tulis dalam berita. FMT, Malay Mail, NST. Sebut dalam itu 3 nama. Nombor 1, ni surat khabar ni pun nakal juga ya. Dia tak sebut banyak nama pemimpin. Dia sebut nama saya, nama Tan Sri Norma dengan nama Khairi Jamaluddin. Betul? Jadi dia main nama itu. Dia kata contohnya 3 ini. So ramailah pada hari tersebut wartawan-wartawan telefon saya. Cakap macam mana ni? Boleh nak masuk UMNO balik ke? Nak masuk UMNO balik ke? So saya terus jawab. Saya ni jenis straight to the point. Saya tak main-main. Siapa yang pernah kerja dengan saya tahu. Saya kata saya tak nak lah. Saya tak ada pula nak main tarik tali ke apa, tidak. Tuan-tuan, siapa yang pernah kerja dengan awak, kerja dengan saya lama, awak tahu. Saya terus bagi tahu wartawan. Saya kata selagi UMNO ini AMDAP dengan Zahid Hamidi pergi menyokong DAP, saya takkan masuk balik AMDAP. Tuan-tuan.
Saya tak nak masuk. Ini bukan UMNO original. Ini AMDAP. Macam saya cerita di Harakah itu hari. Kita nak UMNO yang dulu masa penubuhan UMNO, selepas tu penubuhan PAS. UMNO semangat pada tahun 1946. Bukan UMNO semangat 1940 apa? UMNO semangat 47, tuan-tuan. Bukan. Selagi itu jadinya kita tak boleh perjuangan asalnya itu telah lari. So saya jawab begitu. Bila saya jawab begitu, 3-4 orang ahli majlis tertinggi pula cakap. Dia kata, oh memang kita pun tak nak awak. Oh dah macam tu pula. Dia punya perangai ni macam orang gila talak. Betul tuan-tuan? Dia gila talak. Bila saya pergi berucap dekat satu tempat, dia marah. Syam Jalil tak boleh pergi dekat Bersatu. Tak boleh pergi dekat PAS. Tak boleh. Awak yang pecat saya. Betul? Dah kalau kita kahwin katakanlah. Dia ceraikan kita. Sekali ada orang minat kat kita, dia tak bagi. Tak boleh. Dia dah cerai kita, ada orang banyak minat kat kita, nak masuk Minang, dia tak bagi, tuan-tuan. Ini gila talak. Lepas tu dia kata, dia nak balik dengan kita pula tu. Lepas tu kita kata tak nak. Dia kata, aku pun tak nak, tak ingin pula dah. Macam itu pula dah cerita ni, tuan-tuan. Itu saya cakap, inilah mereka-mereka ini. Tapi itu, sebab itu mereka semakin lama, mereka tidak ada penyokong, tuan-tuan. Mereka telah lari sokongan di Selangor. Saya sebenarnya terkejut apabila berlaku PRN itu hari. Saya biasa buat analisa kira-kira. Masa saya di PMO dengan Datuk Najib, pun kadang-kadang Datuk Najib suruh saya buat kira-kira analisa pilihan raya. Di Melaka PRN dulu, di Johor, saya buat banyak analisa. So itu hari masa pergi PRN, saya jangkakan di Selangor ini maksimum Perikatan Nasional boleh menang 15 ke 20 kursi. Tetapi bila kita pergi pilihan raya, bila awak pergi pilihan raya, awak menang berapa? 22. Bila awak menang 22, itu satu je petanda dia, tuan-tuan. Petanda dia orang-orang Melayu memang sokong awak. Sokong Perikatan Nasional, sokong PAS, sokong Bersatu. Dan tidak sokong UMNO, BN dengan PH, tak sokong. Dan bila awak menang 22 kursi, maksudnya apa? Maksudnya akar umbi UMNO pun antara dua. Sama ada mereka tak keluar mengundi atau dia bangkah awak. So sebab itu UMNO takut. AMDAP takut. UMNO, AMDAP, pemimpin atas ni lah. Dia takut benda ini. Sebab dia tahu, saya dah cerita. Dekat Semenanjung, Barisan Nasional ada 23 kursi, tak salah saya. 23 kursi. UMNO ada 23 kursi di Semenanjung. Kalau keadaan ini berterusan, di mana sokongan Melayu kepada UMNO cuma 20%, maka 23 kursi ini akan pergi kepada siapa, tuan-tuan? Perikatan Nasional. UMNO tinggallah berapa? Mungkin DAP akan bagi macam di Dusun Tua. DAP bagi satu kursi, wakil-wakil rakyat UMNO akan menjadi wakil rakyat yang mana dia punya base dia adalah kawasan-kawasan DAP. Maka dia tak boleh buat apa dari kat situ. Macam mana nak perjuangkan perjuangan UMNO yang asal kalau penyokong-penyokong dia daripada DAP, betul? Dia tak boleh. Itu yang menjadi nasib UMNO pada ketika ini, tuan-tuan. Sebab itu saya kata kalau nak selamatkan UMNO, kita duk cerita pasal UMNO kenapa? Sebab dia pun duk cerita pasal kita, betul? Dia tanya, dia selalu cakap saya, dia kata, Syam Jalil, apa yang sibuk-sibuk pasal UMNO, awak bukan ahli UMNO. Saya kata, saya rakyat Malaysia, saya bayar cukai. UMNO sekarang dalam kajian, betul? Siapa yang bayar gaji menteri-menteri UMNO, tuan-tuan? Kita lah. Dah kita yang bayar gaji mereka, mereka jadi menteri, takkan kita tak boleh cerita pasal dia, betul? Yang tak layak cerita pasal kita, yang tak layak cerita pasal siapa-siapa, ialah mereka tak layak cerita pasal kita. Sebab kita bukan dalam kajian, betul? Ada siapa-siapa bayar gaji kita? Ada? Tak ada. Tak ada siapa bayar gaji saya. Ada seorang buat fitnah, dia kata saya makan gaji Bersatu, bayar saya bulan-bulan, dia kata. Itu saya nak kumpul itu, lawyer saya dah tanya itu. Cari video tu balik, dia kata. Sebab itu actionable, dia kata. Itu saya kumpul-kumpul, saya boleh saman. Tapi tak apalah, kita kumpul-kumpul dulu. Biarkan dia cakap. Nanti satu hari kita ini. Dia orang, saya hari ini, saya biasalah. Bila kita berjuang ini, kita ada kes-kes mahkamah. Saya pun ada 2 kes mahkamah. Saya cakap, dia saman, saya lawan, tuan-tuan. Ada satu lagi pun, insyaAllah saya pergi, tak apalah, ini perkara biasa.
Dulu pun masa kita kalah PRU 14, 2018, pun saya kena saman juga. Saya kena saman oleh siapa? Syarikat Bekalan Air Selangor. Sebab saya komplain pasal air kualiti di Selangor. Dan bila saya cakap macam itu, mereka telah saman. Saya lawan. Bila saya lawan, saya menang kes tu tuan-tuan. Untuk air di Selangor ini. So kali ini tak apa. Kita bawa isu-isu ini tuan-tuan. Dan hari ini kita nak cerita tajuk yang diberi kepada saya sementara tunggu YB sampai ini adalah tata kelola ini. Saya dah buat komen itu lagi. Berkenaan yang pertama pasal ada seorang menteri tu, suami dia dapat kontrak. Suami dia dapat satu kontrak. Lepas itu Exco Selangor cakap ini bukan direct nego. Dia kata ini proof of concept. Lepas tu ada seorang lagi kawan dia pun backing dia. Dia kata ini bukan kontrak. Dia kata ini cuma proof of concept. Dia kata. Lepas itu satu pula lagi ketua agensi kerajaan SPRM. SPRM kata, dia kata saya nak cakap fakta dulu tuan-tuan. Dia kata apa? Bersalah ke? Salah ke tidak benda ni? Dia kata benda ni okey, tak salah. Lebih kurang macam itulah. Saya nak quote dia punya ni satu-satu pun ada dalam telefon, tuan-tuan pun dah tahu. Macam inilah saya benda ni live dalam Facebook dan sebagainya. Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kalau dia jadi menteri, laki dia dapat kontrak, salah ke tak salah? Macam mana pula boleh tak salah? Betul tak? Sebab itulah dia kata daripada segi undang-undang. Okey, undang-undang cek lah. Macam mana? Itu pasal kita nak suruh ada laporan polis telah dibuat, laporan SPRM telah dibuat. SPRM kata dia akan siasat. Bagus. Bagi ruang untuk SPRM siasat. Detailnya saya tak mau komen. Tapi saya kata SPRM bagus. Tapi jangan siasat-siasat. Lepas itu tiba-tiba tutup ke apa saya tak tahulah. Ya tuan-tuan, kita akan tengok, kita akan monitor perkembangan ini. Dan saya komen, saya kata dalam undang-undang ada satu benda yang dinamakan pengaruh yang tidak sepatutnya. Siapa belajar undang-undang? Dalam ni siapa lawyer tuan-tuan? Saya bukan lawyer tapi bini saya lawyer. So kadang-kadang saya tanya, dia kata dalam undang-undang ada satu benda nama dia undue influence atau pengaruh yang tidak sepatutnya. So kalau ada elemen benda ini, maka tidak ada satu elemen-elemen yang mungkin boleh ditanya, boleh di-question daripada segi kesahihan atau ada pelanggaran undang-undang ke tidak berkenaan dengan hal ini. Cuma satu, itu daripada segi undang-undang. Biar SPRM dengan polis siasat. Yang saya nak cerita hari ini, orang yang sama yang tiba-tiba suami dia dapat proof of concept ini adalah orang yang sama bertahun-tahun lepas yang menjerit-jerit dia kata apa? Jangan award kontrak kepada kroni dengan nepotisme lah apa, betul tak? Tapi sekarang kenapa tiba-tiba suami awak boleh pula? Dan saya nak cakap kepada siapa yang cakap ini bukan kontrak. Saya nak tanya dia, adakah syarikat ini mendapat bayaran? Betul tak? Kalau dia dapat bayaran, maksudnya ada kontrak ke tak ada kontrak? Ada kontrak lah. Kalau dia dapat bayaran, mesti ada kontrak. Kita jual beli pun ada akad. Mesti sign POC ni, bila dapat bayaran, adalah sign di situ. Bila awak design benda-benda itu dan awak mendapat bayaran, kontrak lah itu, betul tak? So apa kejadahnya yang dia kata ini bukan kontrak, betul? Dan ada saya tengok satu artikel dalam Malaysia Kini. Hari ini kita cerita fakta je tuan-tuan. Saya tak nak cakap apa-apa, saya nak cerita fakta. Artikel Malaysia Kini ini, kod Exco Kerajaan Negeri Selangor tu cakap. Dia cakap, dua syarikat ini dapat kelulusan POC. MB cakap, ini Adun di sini. Dia cakap dapat lesen. So satu dapat lesen, lepas tu dia kata syarikat-syarikat ini diberi bayaran atau peruntukan 2.1 juta. Betul tak? 2.1 juta tu bayaran duit ke tak duit tu tuan-tuan? Takkan awak bayar dia 2.1 juta tak ada kontrak, betul?
So itu kalau tak kontrak tu apa kejadahnya tu? 2.1 juta tu sign mesti ada, kontrak POC lah tu. Dan 2.1 juta itu duit siapa? Duit siapa? Duit kita lah tuan-tuan. Duit orang Selangor. Itu yang menjadi masalah. So kalau dia buat proof of contract free, tak ada bayar, apa peduli lah, ikut suka hati kau lah, betul tak? Kita pun tak peduli. Awak hantarlah apa proposal sekalipun, tak melibatkan bayaran daripada poket kita, itu tak apa, betul? Tapi bila awak bayar 2.1 juta, satu company, duit kita, lepas tu awak kata tak ada kontrak. Itu apa cerita ni? Itu pasal saya nak tanya mereka suruh jawab, awak dah bayar ke belum? Kalau dia belum bayar, okey tak apa, fine, jangan bayarlah. Tunggulah dia award betul. Tapi kalau dah bayar, maksudnya ada kontrak lah tu. Mana boleh dapat macam itu? Dan kita boleh tanya lagi, kenapa pula lesen ni cuma dibagi kepada 2? Betul tak? Dia kata ini bukan direct nego, dia kata. Ini adalah request for proposal. Maksudnya permintaan untuk cari proposal. Lagi teruk, tuan-tuan, betul? Ini awak sendiri. Proposal, betul tak? Itu lagi teruk. So saya nak mereka jelaskan proses ini macam mana. Adakah dia buka kepada orang ramai, lepas tu dia request, okey masuk satu-satu, lepas itu dia proses. Kita nak tahu detail sebab ini duit siapa tuan-tuan? Duit kita lah. Di Selangor ni saya pernah bawa isu ni banyak tuan-tuan. Yang cukai tanah, cukai pintu paling banyak sekali meningkat ini gimana tuan-tuan? Selangor lah. Hasil-hasil cukai ni duk bayar mana? Duk bayar yang benda-benda macam inilah tuan-tuan. Yang kita duk bayar ini. So macam mana dia minta RFP tu? Adakah dia tunjuk engkau dapat, ataupun dia betul open, lepas tu dia pilih, dia shortlist? Kita nak tahu ni. Dan kenapa 2 syarikat aja boleh buat? Benda ini adakah ada keselamatan? Saya duduk dalam kerajaan 20 tahun tuan-tuan. 20 tahun dalam kerajaan. Saya pun dah buat procurement. Dan kadang-kadang saya naik angin marah juga pada diorang ini. Sebab saya cakap pada diorang, saya 20 tahun dalam kerajaan. Saya tak pernah ambil duit haram 1 sen rasuah pun saya tak pernah ambil tuan-tuan. Tapi mereka ni, dan saya tak pernah bagi kontrak kepada saudara mara sepanjang saya dalam kerajaan. Tapi tiba-tiba ada di antara mereka ini tak sampai 2 tahun jadi kerajaan, alih-alih ada saudara mara dapat kontrak. Macam itu tuan-tuan, boleh ke macam itu? So lepas itu, kalau ada agensi cakap, Alhamdulillah. Bila dah panas ni, minum air sikit tuan-tuan. Kering tekak. Bila ada agensi cakap, dia cakap tak jadi salah. Ini satu lagi. Saya nak tegur sikit. So jangan koyak lah. Ya? Macam mana pula awak cakap macam itu? Sebab bila awak cakap macam itu, pegawai-pegawai atau penjawat-penjawat awam akan fikir apa tuan-tuan? Dia kata kalau menteri boleh buat, aku pun bolehlah. Ada orang WhatsApp saya, orang kerajaan. Lepas tu dalam saya punya Facebook komen dah tulis. Dia kata, aku pegawai kerajaan. Kalau macam itu, bini aku dekat, dia pergi minta kontrak dengan kawan aku dekat departmen lain. Salah ke tak salah? Kalau ikut macam itu, tak salah lah, betul? Sebab apa? Sebab menteri boleh buat. Dia dalam kerajaan, saya tahu, saya lama dalam kerajaan tuan-tuan. Kalau menteri dia nampak macam itu, anak buah dia lagi hancur. Kalau menteri itu korup, anak buah lagi teruk. Penjawat awam lagi teruk. Awak dok pergi tangkap. Ini tangkap yang ambil rasuah 5-6 ribu ni. Yang juta-juta ke atas macam mana? Dia yang ambil rasuah 5-6 ribu ni, dia tengok atas. Atas, laki bini dapat, saudara mara dapat. Takkan aku tak boleh, betul? Itu satu lagi masalah. Sebab itu kita suruh dia letak jawatan. Sebab bukan sahaja ini menjadi isu moral dan etika, tapi ia menjadi contoh yang tak baik, betul? Kalau dia ada dekat situ, esok awak tengok kementerian lain. Bila SPRM masuk nak tangkap, kata apa salahnya? Itu dah jadi macam itu. Ini yang menjadi masalah tuan-tuan.
Dan lepas itu, kita tanya Anwar Ibrahim, kawan awak. Anwar, dia tak boleh nak kang. Bila saya sebut nama Zahid, sebut DAP, sebut Anwar, esok ramai lah ni. Dia akan mantai saya. Berduyun-duyun datang ni. Mana datang Madanon ni, tuan-tuan. Tak apa, saya dah biasa. Tak ada masalah. Dulu saya komen pasal Perdana Menteri, saya apa ada masalah. Anwar Ibrahim. Kita tanya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim apa kata? Dia kata, kalau ada laporan, sila siasat. Anwar takkan tak tahu undang-undang. Sebenarnya pihak berkuasa tak payah tunggu laporan untuk menyiasat. Kalau ada sesuatu yang ini, kan, pihak berkuasa boleh terus menyiasat, tak payah buat laporan sebenarnya, tuan-tuan. Mana dia belajar nak tunggu laporan dulu baru ini. Kalau dah ada orang merogol dekat luar tu, kan, polis tengok aja, asal awak tak siasat, tak halang, tak ada laporan. Macam mana? Masuk akal ke? Tak masuk akal, tuan-tuan. Sebab tu saya cakap tak boleh macam itu. Lepas itu, bila kita tegur, saya pun tegur. Lepas tu masuklah komen bawah ini. Dia kata apa tahu? Dia kata, apa pasal tak cerita tu ni ada ahli politik dulu, UMNO lah, Perikatan Nasional pun. Ambil apa kontrak lah apa 60 tahun Barisan Nasional, ambil kontrak, apa pasal tak cerita yang tu? Ini satu lagi perangai dewan-dewan ni, tuan-tuan. Bila dia buat salah, dia nak divert, dia pergi cerita orang lain. Sama macam cerita orang rogol tu lah. Dia kena tangkap merogol. Kita tangkap dia. Habis dia cakap, bukan aku seorang merogol, orang lain pun merogol. Apa pasal kau tak tangkap dia? Tak boleh. Kalau orang tu merogol, mencuri, awak tak boleh ikut. Tak boleh salah, itu bukannya defense dia. So dia kena siasat benda itu. Anwar cakap siasat, okey siasat. Ada satu lagi kes dulu. Yang mana satu syarikat ini telah disenarai pendek antara 3 syarikat untuk mendapat kontrak 1 bilion. Tuan-tuan pernah dengar cerita ni? Saya bawa kontrak daripada Kementerian Dalam Negeri, Immigration punya kontrak. Dekat situ 3 syarikat ini. Lepas itu 2 daripada 3 syarikat ini kawan Anwar Ibrahim, kawan Anwar Ibrahim yang rapat dengan dia tiba-tiba telah membeli saham syarikat ini. Lepas itu saya tanya Anwar Ibrahim, saya cakap dengan dia, saya cakap terang-terang lah dekat saya punya TikTok. Kata PM, apa hal ni? Dulu awak yang kata jangan kroni lah, jangan inilah, tiba-tiba jadi macam ni, apa cerita ni? Lepas itu Anwar Ibrahim cakap apa? Wartawan pun tanya Anwar ni. Lepas tu ada orang komen kat situ, dia kata Hisham Jalil buat apa? Bising-bising dekat TikTok, pergilah jumpa Anwar Ibrahim sendiri. Aku nak jumpa Anwar Ibrahim, nak pergi masuk PMO, ingat senang ke? Nak kena buat appointment apa semua, baik kita tanya kat sini, betul? Wartawan tu kan tanyakan. Wartawan tanya, Anwar Ibrahim cakap apa pasal isu tu? Anwar Ibrahim cakap, dia kata, okey, nanti dia akan periksa dengan perbendaharaan. So, Perdana Menteri nak periksa dengan perbendaharaan, tuan-tuan. Perbendaharaan tu bawah Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan tu di bawah Menteri Kewangan. So, Perdana Menteri nak cek dengan Menteri Kewangan. Perdana Menteri Anwar. So, Anwar cek dengan Anwar. Lepas itu, Anwar diam, tak jawab apa-apa. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dulu mereka ini yang guling-guling, bising-bising. Dia cakap, Perdana Menteri tanya Menteri Kewangan ini. Saya ingat dulu masa dia cerita pasal Najib. Ingat? Najib tanya Najib. Lepas tu Mak Sabu pergi buang. Mak Sabu buang, ingat? Sekarang saya nak tanya Mak Sabu. Kat mana kau, Mak Sabu? Kau tanya balik. Anwar tanya Anwar tak jawab. Macam mana? Berani tak berani? Tak berani. Saya cabar Mak Sabu cakap macam itu. Saya boleh garanti dia tak berani. Penakut. Betul tak? Zahid pun takut. Kan? Tak berani. Adalah orang UMNO kadang-kadang konon bila ada isu-isu kecil-kecil, dia pergi konon-konon lah nak tunjuk dia boleh tegur DAP, dia tegur DAP, tapi belakang dia sokong, betul? Macam Puan Azhar-Kashi. Tegur-tegur DAP, tapi pasal awak lah DAP jadi kerajaan, tuan-tuan. Kalau awak betul-betul nak tolak DAP ni, pergi masuk majlis tertinggi, buat macam saya dulu. Cakap jangan pergi pilihan raya. Saya dulu lepas PRU, saya buat orang kata cadangan. Masa tu saya ahli majlis tertinggi. Saya kata saya nak pergi sebagai pembangkang, tuan-tuan. Dan ramai orang-orang akaun UMNO pun setuju nak jadi pembangkang. Kita dah kalah, apa kejadah? Kita nak jadi kerajaan, betul tak?
Jadi membangkanglah kita lawan. Tapi ada antara pihak-pihak yang tak boleh nak jadi kerajaan. Kenapa? Kalau jadi membangkang macam mana tuan-tuan? Masuk dalam ataupun tak boleh cari makan. So ada dua jenis orang yang ke atas tu tuan-tuan. Satu yang cari makan ni. Cari makan, tak boleh cari makan. Yang kedua ada kes. Ada kes, tak boleh. Kang jadi pembangkang nanti Kang masuk ke dalam. Ini yang menjadi masalah. Pada saya, jangan drag parti. Satu parti kena ikut dia pasal dia nak menyelamatkan Tengkuk. Habis jadi satu parti itu. Ini yang menjadi masalah tuan-tuan. Sekarang ini Tori ada satu portal. Ni bukan portal, podcast. Podcast ni ada seorang penganalisa politik ini. Dia berbangsa Cina lah. So dia cakap macam ni. Dia cakap sekarang ini Zahid Hamidi adalah hero kepada masyarakat Cina dan DAP. Dia cakap. Ni dia cakap Dia cakap kalau hari ni Zahid Hamidi bertanding di Bukit Bintang, Zahid Hamidi akan menang pilihan raya tuan-tuan. Sebab DAP akan sokong Zahid Hamidi. Zahid Hamidi itu yang mungkin di Kuala Lumpur Baru dan di mana-mana Zahid Hamidi cakap kena berterima kasih, kena tutang budi tu kot. Betul tak? Kenapa DAP ataupun masyarakat penganalisa ni cakap macam ini? Sebab betul DAP tengok Zahid ni sebagai hero mereka. Sebab pasal Zahid lah mereka DAP dapat jadi kerajaan. Dapat jadi kerajaan tuan-tuan. Dulu yang dia duk kata yang nyanyi hoi ya hoi guling-guling Zahid Hamidi korap, Zahid Hamidi korap, Zahid Hamidi ni siapa tuan-tuan? Puan-puan ni lah. Tapi bila tiba-tiba dia dapat jadi kerajaan, Zahid Hamidi hero, boleh menang, sokong dia di Bukit Bintang. Nampak? So sekarang Zahid Hamidi telah menjadi hero kepada DAP. Dan pada masa yang sama, Zahid Hamidi pun berterima kasih dengan DAP sebab dia pun tuan-tuan jadilah, tuan-tuan pun tahulah. Selamat. Kan? Zahid Hamidi boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Dengan dia menang di Bagan Datuk cuma berapa? 300 lebih undi. Dan dekat situ saya tengok dia dapat undi berapa? Babi. Okey. Saya nak cakap selamat datang pun bukan rumah saya. Ini rumah awak. Saya tetamu. Nak cakap selamat datang tak betul. So dia dapat 300 lebih undi. Lepas majoriti dan jumlah undi dia dapat tak salah saya belah-belah ribu je di situ. Memanglah kawasan parlimen tu kecil. Tapi macam saya cakap lah, saya dapat di Shah Alam pun lebih banyak undi, dekat 30,000 undi tuan-tuan. So dah lah undi perwakilan UMNO dulu saya dapat lebih daripada dia. Macam mana cerita? Itu satu hal tuan-tuan. Sebab itu saya cakap mereka ini guling-guling. Lepas itu ini kenapa saya buat laporan polis, saya buat laporan SPRM dan saya tegur berkenaan dengan pemberian kontrak-kontrak ini. Sebab itu duit kita tuan-tuan. Bayangkan projek yang 3 shortlist tu 1 bilion tuan-tuan. 1 bilion tu banyak Dulu kerajaan bagi peruntukan untuk pembangunan usahawan muda Bumiputra 1 bilion. Untuk satu Malaysia usahawan Bumiputra 1 bilion. Ini satu company dapat 1 bilion. Bayangkan. Macam mana cerita tuan-tuan. So sebab itu lepas itu saya tegur sebab saya kata macam saya cakap tadi. Duit ini duit kita. Kalau duit dia sendiri kita tak ada masalah. Biarlah nak buat apa pun. Dia nak buat kontrak ke jadi kaya kita tak ada masalah. Macam duit cerita pasal menteri itu punya suami tadilah. Kalau tak bayar, kerajaan tak bayar, kita tak menjadi masalah. Dan masalah yang seterusnya macam ini. Satu, duit yang datang untuk bayar kontrak-kontrak ini macam saya cakap tadi duit kita. Sekarang ni kerajaan tak ada duit. Tapi dia nak bagi kontrak. Bila dia nak bagi kontrak, dia naikkan cukai. Satu. Yang kedua, dia potong subsidi. Esok kita bayar minyak lebih tuan-tuan. Dia kata dalam sekarang lebih kurang sekarang ni lah. Dia akan naikkan harga minyak pasal dia nak potong subsidi. Sebab apa? Nak menambah kerajaan punya pendapatan. Pendapatan untuk tambah untuk apa? Untuk menampung benda-benda macam ni.
So kita bayar minyak lebih, kita bayar cukai lebih untuk bayar tiba-tiba duit ini masuk dalam satu akaun, tiba-tiba pergi kepada kontrak-kontrak ini. Kita tengok dia orang ni macam ini. Patut ke tuan-tuan? Kita bayar lebih, lepas tu kontrak ini pergi ke situ. Dan bila kontrak ini dibuat begitu, katakan ada shortlist 3. Lepas shortlist 3, mesti nego, betul? Biasanya kontrak-kontrak direct nego ni lagi mahal ke lagi murah, tuan-tuan? Lagi mahal. Habis siapa yang tanggung duit lagi mahal ni? Kita lah juga. Itu yang menjadi masalah. Sebab itu saya cakap, saya nak tanya Anwar semula, apa yang dia cakap dulu ini? Kroni lah, apalah sampai ke habis. Dia tak jawab, tuan-tuan. Ekonomi pun teruk. Bila ekonomi teruk, dia tak ada duit, dia terpaksa naikkan cukai, naikkan subsidi ini. So lepas itu, hari ini, dia bangga. Dia kata bursa saham sampai 1,600. Dan ringgit 4.67. Saya cakap, ringgit 4.67 tu pun teruk juga. Dia duk beza. Kemarin ringgit 4.68, hari ni 4.67. Ringgit meningkat. Itu 0.0 berapa tu? Teruk ringgit tu. Masa zaman kita ringgit 3.8, tuan-tuan. Sekarang naik lebih kurang RM1. Baik ikut mana dia cakap. So teruk sebab tak ada pelabur nak masuk. Pelabur tak yakin. Bila pelabur tak yakin, pelabur tak masuk, ringgit kita teruk. Dan itu hari saya ada buat komen. Dia arahkan, dia itu hari, saya cakap, dia kata mula-mula ada orang cadang untuk naikkan OPR, untuk selamatkan ringgit. Ada tak? Saya yang cakap, jangan naikkan OPR. Sebab OPR ini tak boleh digunakan untuk menyelamatkan ringgit. Okey, nasib baik dia dengar. Dia pun tak guna OPR. Lepas tu saya cakap, jangan gunakan Reserve Bank Negara. Sebab awak guna Reserve ni habis, ringgit crash nanti kita jadi tahun 98. Okey, dia ikut juga. Lepas itu saya kata pergi luar negeri, tuan-tuan. Cari pelabur-pelabur asing. Anwar pun berlarilah dengan Tengku Zafrul pergi cari ke luar negeri. Saya cakap, setiap kali saya cakap, dia buat dia orang ni. Habisnya baik aku je jadi menteri. Apa benda ini kan dia orang ni? Saya cakap dia buat, baguslah. Tapi ada satu benda pula dia kena. Saya cakap jangan pakai OPR, jangan pakai Reserve. Tiba-tiba dia arahkan GLC dengan GLIC pula untuk support ringgit. Betul? Itu aku tak suruh. Saya tak suruh tu. Dia pandai-pandai buat. Bila dia pakai GLC, GLIC, itu pasal saya tanya itu hari. Adakah awak pakai duit KWSP untuk support ringgit? Mula-mula semua diam. Dia nafi. Tapi ada kenyataan daripada CEO KWSP, dia kata apa? Dia kata itu adalah peringkat. Ada kenyataan yang saya baca itu. Tengah dalaman dia tengah fikir, detailnya tidak boleh dinyatakan. Bila CEO cakap detail tak boleh dinyatakan, maksudnya benda tu berlaku ke tidak, tuan-tuan? Berlakulah, cuma tak boleh bagi tahu, betul? Kalau benda tu tak berlaku, awak tak cakap dia punya detail tak boleh dibagi tahu, awak cakap tak ada je lah, betul? Tapi dia tak boleh menipu. So, dia pergi jual kita punya aset-aset di luar negeri. Duit EPF kita ini. Bila dia jual, itu hari ada orang maklum saya, tak salah saya, dia kata dia jual keuntungan. Tapi bila awak nak jual keuntungan dalam saham ni, awak kena jual saham-saham tu. Saham ni awak tak boleh jual untung je. Dia kena jual unit-unit saham. So bila kita jual unit saham untuk jual keuntungan, jumlah saham yang kita pegang di luar negeri itu akan jadi kurang. Bila jumlah saham yang kita pegang di luar negeri itu menjadi kurang, macam mana nak KWSP nak maintain bayaran dividen? Sekarang KWSP boleh bayar kita 5% ke 5.5% macam itu, betul? Kenapa? Sebab 30% pelaburan di luar negeri menjana pendapatan lebih daripada 50%. Tapi kalau awak dah kurangkan yang 30% itu, next year akan jadi macam mana? Saya nak tengok next year sama ada KWSP boleh maintain 5% ke tidak. Saya tanya, dah dia pakai duit ini. Duit GLC, GLIC ke EPF ke PNB ke, saya tak tahu apa benda dia buat, tuan-tuan. Pelabur masih tak nak masuk. Bila pelabur tak nak masuk, dia desperate sangat. Tiba-tiba BlackRock pun BlackRock lah, betul? Pelabur lain tak nak masuk. Lalas BlackRock nak ambil juga. Desperate terdesak. Padahal kita tahu BlackRock ni siapa, betul tak? Ya. So kita dah buat statement. Kita menentang
genocide di Palestin. Betul tak? Dan syarikat-syarikat, kita duk habis boikot dah dekat sini. Betul? Sekali awak masuk BlackRock. Nak membeli pegangan 30% saham untuk mengawal 39 airport, tuan-tuan. Ini aset strategik kita. Awak jual pada BlackRock. Lepas itu menteri dia cakap apa? Dia kata BlackRock pun pegang saham Apple yang jual iPhone ni pekerjadah semua kan. Itu lain, tuan-tuan. Ini kita tak boleh nak kontrol. Ini syarikat dekat luar, kita nak beli ke apa, dia ada pegang banyak. Tapi yang benda-benda yang kita boleh kontrol, benda macam MAHB ni, itu keputusan kita. Yang awak terang-terang nak bawa masuk dia bukan pasal dia ini apa Yahudi ke apa, sebab ini sebab utama adalah genocide itu. Syarikat itu telah dibuat, BDS ada keluarkan kenyataan, saya quote kenyataan BDS itu. Syarikat ini, dia punya pegawai dia terang-terang menyokong Israel, betul tak? Dah awak kita syarikat yang tak terang-terang sokong Israel pun kita boikot, betul? Berapa banyak KFC tutup? Siapa makan KFC? Baik mengaku, tak ada. McDonald pun tak makan. Starbucks lagi lah, betul? Saya 7-Eleven pun tak masuk. Tak tahulah tuan-tuan, saya sebutkan nanti kan 7-Eleven koyak pula. Ini saya cakap saya seorang lah. Saya 7-Eleven saya tak masuk. Itu je lah. Saya tak cuba mempengaruhi siapa-siapa. Itu sebab kita syarikat yang tak terang-terang pun kita tak ini kan pula syarikat yang terang-terang tuan-tuan menyokong apa orang kata perkara itu, menyokong Israel. Ada genocide dekat situ. Dah banyak dah orang kata awak nak masuk 30%, kenapa awak desperate sangat? Menteri dia cakap macam itu. Pelabur sebab apa? Mungkin pelabur lain tak nak masuk, tuan-tuan. So sekarang ini dia kata begitu, pelabur tak nak masuk, ekonomi teruk. Masa zaman saya dalam kerajaan dulu, masa zaman Najib, ringgit 3.8 saya sebut tadi. Bursa yang dipanggil 1,600, dulu zaman kita 5-6 tahun lepas 1,800. Mata 200 lebih tinggi, tuan-tuan. Itu zaman Najib. Alang-alang saya sebut pasal Datuk Najib. Saya cerita sikit pasal Datuk Najib lah. Boleh? Okay. Pasal Datuk Najib, dia minta addendum. Saya yang cadangkan supaya dia ditahan di rumah. Yang tak nak Datuk Najib ditahan di rumah ni siapa, tuan-tuan? Anwar dengan PH dengan DAP lah saya rasa. Sebab dia berdolak dalik. Betul lah tu. So setiap kali kita bawa pasal kes Datuk Najib ditahan di rumah ni dan sebagainya, puak-puak Madanon, PH ni dan Amdap ni duk cakap apa? Dia kata, siapa yang masukkan Datuk Najib dalam penjara, dia kata. Bukankah Perikatan Nasional yang masukkan Datuk Najib dalam penjara, dia kata. Saya cakap macam ini. Yang nak sangat Datuk Najib masuk penjara, kalau awak kaji betul-betul, kena pergi lagi belakang. Lagi belakang daripada itu. Yang lagi belakang duk guling-guling kat Jalan Gaya, tuan-tuan. Yang nak masukkan Najib dalam jail sebelum PRU 14, yang bertahun-tahun kata Najib ni penyamun, penyangak dan sebagainya. Siapa, tuan-tuan? Siapa? Anwar. Dengan geng-geng dia lah, PH lah. Masa itu, PH pada ketika itu, dengan bila PRU 15 itu hari, yang nyanyikan hoi ya hoi itu siapa? Pas ada nyanyi hoi ya hoi? Tak ada, saya tak nampak lah. Saya tak tahulah kalau ada. Ada? Saya rasa tak ada. Yang nyanyi hoi ya hoi yang membuatkan kita kalah tu, siapa? PH. So mereka telah berusaha sebelum PRU 14, 20 tahun dan selepas tu masa PRU 15 untuk jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dan nak sumbat Datuk Najib dalam penjara. So bila kes tu menjadi kes mahkamah, masa itu ialah PN jadi kerajaan, UMNO pun dalam kerajaan. Zahid Presiden UMNO. Kalau nak kata masa itu Datuk Najib masuk semasa PN dalam kerajaan, UMNO pun salah, betul tak? Sebab UMNO pun sebahagian dari kerajaan. Tapi mereka ni bila dia cakap, dia tutup sebelah mata, yang DAP, PH semua dia dah tak nampak dah sekarang. Tapi yang guling-guling itu hari mereka lah, tuan-tuan. Sebab itu saya cakap, mereka ini, dia tak suka bila kita bersatu ini. Saya nak akhir dengan note yang terakhir lah, tuan-tuan. Kenapa saya buat ini? Kalau saya nak senang, saya boleh ambil aja offer yang diorang cakap tu. Saya jilat. Esok dapat jawatan.
Kan, hantar kes mahkamah semua selesai. Tuan-tuan, Tapi tidak, kita tidak buat macam itu sebab kita ada prinsip dan kita ada harga diri. Dan satu lagi, kita bukan macam mereka itu. Dan satu lagi, kita nak usahakan untuk penyatuan dan muafakat ummah semula macam saya cakap tadi itu. Kalau tidak, benda ini tidak berlaku, tuan-tuan. So, kita nak usahakan ke situ. Cuma ada puak-puak yang amdap ini, dia nak sabotaj benda ini. Sebab itu, dia asyik attack parti-parti yang nak mulakan semula muafakat ini. Dia selalu komplain pasal siapa? Dia puji DAP, dia kutuk PAS. Betul tak? Ini orang Melayu ni, tuan-tuan. Ini orang, ini amdap. Dia puji DAP, dia kutuk Bersatu. Tapi dia tak tahu, ataupun dia saja-saja buat tak tahu, berpuluh-puluh tahun. Itulah puak-puaknya yang nak menjatuhkan ini UMNO dulu. Dan tidak mahu orang-orang Melayu bersatu. Zaman dulu, tuan-tuan, berpuluh tahun dulu, sebelum saya akhiri, ada satu sejarah yang saya dah sebut dulu, masa penubuhan Singapura. Tuan-tuan ingat? Ada satu orang Melayu, nama dia Osman Wok. Osman Wok. Osman Wok ini dianggap hero kepada parti PAP, tuan-tuan. Sebab dialah yang membawa sokongan orang-orang ini untuk menyokong PAP dulu, Osman Wok. Sekarang Belanda yang berlaku di Malaysia. Tuan-tuan nampak tak di Malaysia ni siapa Osman Wok kita, tuan-tuan? Siapa Osman Wok kita? Saya tak nak cakap, tuan-tuan jawab. Siapa? Lagi? Kan? Apa Zahid Wok? Saya tak tahulah kan? Saya tak tahulah. Abang yang cakap, bukan saya. Okey. So ini yang kita tengok macam ini. Dan mereka tahu, tuan-tuan, kita dah buat kira-kira. Akhir kata saya nak cerita sikit, tuan-tuan, apa risiko pada kita. Bagi saya 2 minit untuk akhir sebelum saya serah pada YB. Risiko dia begini, tuan-tuan. Mereka dah tahu mereka takkan dapat atau susah untuk dapat sokongan Melayu balik. Dia dah tahu dah. Dah banyak PRK, PRN. Dia menang dekat Kuala Kubu pun dia kira-kira. Dah lah sokongan Melayu dia tak dapat. Sokongan orang muda pun dia kalah. Dia sendiri akui. Mereka sendiri akui. Dan setiap kali PRK, PRN akan berlaku begitu. Dia tahu ke arah mana ini. Dan sebelum PRU 16 nanti, Anwar dengan Zahid dengan DAP tahu kalau trend ini berterusan, dia tak akan dapat bentuk kerajaan. Macam saya cakap tadi, kursi-kursi yang UMNO ada di Semenanjung, semua akan habis. So bila UMNO tinggal 3-4 kursi atau kosong kursi nanti, dia jadi menempel dekat PH selama-lamanya. Dan satu lagi, lepas itu dia tahu apa nasib dia akan jadi. Anwar pun takkan jadi PM. PRU 16, lagi 3 tahun lebih atau 3 tahun lagi, tuan-tuan. Kalau kita tak tukar kerajaan sebelum itulah. Kalau PRU 16 berlaku, bila mereka kalah, siapa masuk jail dulu, tuan-tuan? PRU 16, PH kalah pilihan raya. Siapa yang pertama sekali masuk jail? Ada yang cakap Zahid, ada yang cakap Anwar. Tapi pandai-pandailah. Saya tak nak cakap, tuan-tuan cakap. Tapi tuan-tuan rasa dia tahu ke tidak? Dia tahu. Dia mesti tahu. Sebab sekarang ini dia galak duk bersiasat orang lain, betul? Kalau tak kena time parti kita atau pembangkang, tak payah tunggu laporan, dia dah masuk siasat, betul? Time parti dia, tunggu laporan lah, apalah dan sebagainya, tuan-tuan. So kita orang rakyat pun dah nampak, ini saya dah sebut itu, Anwar ni kaki dendam, dah semua orang dia nak mendendamnya, dia pergi siasat. Habis kalau awak pilihan raya esok, bila awak kalah esok, awak ingat apa jadi pada awak? Ini politik dendam. Inilah kita memang tak suka politik dendam. Tapi realitinya macam itu, dah awak sumbat orang dalam jail. So awak kalah, awak pula masuk jail balik semula kali ketiga. Betul? So dia tak nak perkara ini berlaku. Bila dia tak nak perkara ini berlaku, untuk elakkan perkara ini, dia nak tak nak, dia kena buat apa, tuan-tuan? Apa satu cara yang boleh membuatkan dia kekal berkuasa selepas PRU 16? Persempadanan semula. Itu je satu cara, tuan-tuan. Kalau tidak, kalau benda ini berterusan, 20% saja sokongan Melayu pergi pada PHBN, dia akan kalah. Kita akan jadi kerajaan. YB Karil jadi menteri. Ustaz Rizwan setiausaha politik. Saya tak tahulah rezeki.
dah kita Perikatan Nasional jadi kerajaan, mereka jadi macam mana dia tak nak itu berlaku. Bila dia tak nak berlaku, dia buat persempadanan semula. Dan mengikut dia yang pecah lubang, itu orang amanah di Selangor. Pecah lubang. Dia sendiri cerita. Dia cakap dengan persempadanan semula, dia boleh tambah 58 kursi parlimen, tuan-tuan. Betul tak? Sekarang ada 222 kursi parlimen. Tambah 58, jadi 280. 280, tuan-tuan. Dan 58 ini adalah kursi-kursi siapa, tuan-tuan? Kawasan mana? Kawasan dia lah. Kawasan bandar. Sebab kriteria dia apa? Yang saya dengar, kriteria dia adalah kawasan-kawasan yang kepadatan penduduk tinggi. Macam kawasan di Gombak ni, dia mungkin pecah 3, ada 200,000 pengundi. Di Petaling Jaya, di Subang yang dulu Encik saya tanding dulu kan, ada 400,000 pengundi. Subang aja pecah 4, tuan-tuan, ada 4 parlimen, betul tak? Kepung jadi 5 parlimen. Selangor aja daripada 22 kursi parlimen jadi 40. Penang Tantah jadi 40. Wilayah jadi berapa puluh. So bila itu berlaku, tuan-tuan, kita dapat 99% sokongan Melayu pun saya rasa, kita tak boleh jadi kerajaan juga. Betul tak? Awak dapat 90% sokongan Melayu, awak tak boleh jadi kerajaan. Sebab apa? Kepadatan penduduk di kawasan bandar ini, macam mana dia punya komposisi dia begitu. Kriteria dia ni untuk menguntungkan dia. Kenapa? Negara-negara dalam dunia ni, tuan-tuan, termasuk kita tak buat kriteria macam itu berdasarkan parlimen, berdasarkan kepadatan penduduk. Kenapa, tuan-tuan? Sebab kalau kita buat begitu, kawasan kampung semua habislah, tak adalah peruntukan, betul? Kalau dah 280 ahli parlimen, 250 ahli parlimen daripada kawasan bandar, bila mereka bincang bajet dekat parlimen, mestilah dia minta kebanyakan bajet pergi kawasan bandar, kawasan dia. Habis kita kat kampung jadi apa? Tak ada apalah. Tak ada apa benda lah. So kawasan-kawasan ni, sebab itu dekat England pun tak buat macam ni. Dekat Amerika pun tak buat, tuan-tuan. Tapi mereka nak buat. Kriteria dia, kalau itulah kriteria dia untuk mengekalkan kuasa, habislah macam itu. Cuma satu saya nak cakap. Mereka kena bawa ini kepada Sabah Sarawak. Itu orang cakap pada saya, ada orang atas di UMNO, saya tak mahu sebut siapa, dia kawan saya juga. Dia kata UMNO takkan sokong. Saya kata, mana awak tahu UMNO tak sokong? Habis kalau DAP bagi awak, dia kata 58 kursi. DAP ambil 40 kursi, dia bagi Amanah 10, dia bagi UMNO 8. Awak nak? Mesti nak saja. Sebab UMNO tahu dia bertanding kawasan Melayu dia. Lingkup. Nak mengekalkan dia punya relevan, ambil je lah kursi macam di Dusun Tua. UMNO menang 2 kursi, 1 di Dusun Tua. Kawasan mana tu? Kawasan DAP tu. So UMNO kena dengar cakap DAP di situ, dia akan buat macam tu. UMNO ambil, UMNO sokong. UMNO sokong, jadilah persempadanan semula. Habis, tuan-tuan. Cuma saya nak suruh dia bawa ke Sabah Sarawak benda ni. Ni kita buat live. Sama ada orang Sabah Sarawak setuju ke tidak, itu cerita lain. Sebab kalau dia tambah 58 kursi di Semenanjung, kita ada 280 kursi parlimen. Sabah Sarawak kekal jumlah kursi. Maka sekarang ni Sabah Sarawak adalah kingmaker, betul? Kalau dah Anwar Ibrahim tambah 58 kursi di kawasan Semenanjung, Sabah Sarawak jadi apa? Tak bolehlah jadi kingmaker lagi, betul tak? Dahlah kawasan-kawasan luar bandar dilupakan, Sabah Sarawak pun akan lupakan juga. So sebab itu saya nak cakap pada sahabat-sahabat kita di Sabah Sarawak, awak setuju ke dengan rancangan Anwar Ibrahim untuk buat persempadanan semula ni? Sebab kalau dia dapat persempadanan semula, 58 kursi tambah, awak pun nanti, awak menjerit pun dia tak dengar. Betul tak? Sabah Sarawak dalam MA 63, dia minta 30% kawasan parlimen tambahan. Tapi kriteria dia berlainan, tuan-tuan. Iaitu kriteria dia berdasarkan luas kawasan. Kalau 30% daripada 222 yang sekarang, maksudnya dia tambah lagi 60 kursi. 60 kursi di Sabah Sarawak tambah. Cuma kalau dia dapat berdasarkan kriteria luas kawasan, kita pun nak. Maka Kelantan, Terengganu, Pahang pun nak jugalah.
So mana parlimen yang luas jerantut? Luas kawasan kan? Walaupun penduduk tak ramai, samalah macam Sarawak, betul tak? Awak pun nak pecah dua, betul tak? Boleh bagi Cik Nazir satu jadi ahli parlimen. Betul tak? So itu kriteria Sabah Sarawak berdasarkan luas kawasan. Tapi Anwar boleh bagi ke tak? Sebab kalau Sabah Sarawak dapat berdasarkan luas kawasan, kita di Semenanjung pun nak. Kalau kita di Semenanjung pun dapat berdasarkan luas kawasan, tak gunalah dia tambah 58 kursi. So berdasarkan luas kawasan kita sapu habislah, betul Ustaz? Dia takkan bagi. So dia satu cara untuk kekalkan kuasa, iaitu tambah pecah kawasan-kawasan bandar, tetapi kawasan luar bandar dan Sabah Sarawak dia tak bagi. So sebab itu saya nak cakap rakan-rakan kita di Sabah Sarawak, awak jangan bagi. Awak bagi, awak habis. Dan kepada UMNO original, saya nak sebut, AMDAP lupakan je lah. Kan? UMNO original. Awak pun tak boleh bagi, tak boleh setuju dengan benda ini. Kalau setuju dengan benda ini, habislah jadinya kita, tuan-tuan. So sebab itu, dengan itu, itulah saya last kali saya cakap, sebab itu saya dengan kita semua kena berjuang benda ni, tuan-tuan. Sebab kalau benda ini dalam 2-3 tahun ni jadi macam ini, for the next 100 tahun, 200 tahun, selama-lamanya kita jadi habis. Kita dah ada satu contoh macam negara di selatan tanah air kita. Sekali aja, tuan-tuan. Tahun 60 lebih, betul tak? Bendanya jadi, sampai sekarang habis. So kali ni kita ada 3 tahun. Kita buat mistake ini sekarang, selama-lamanya anak cucu kita nanti. Sebab itu, tuan-tuan, tak apalah kita berjuang susah sikit, tak apalah saya naik turun mahkamah, tak apalah kita tak dapat jawatan, kita pergilah cari rezeki mana-mana, rezeki daripada Allah SWT. Tapi asalkan benda ini, tuan-tuan, kita juangkan pada masa ini untuk kelangsungan kita pada masa depan.